Hello teman-teman. Yo, bergelimpangan je ikan bulu oleh meraih bahari tu teh. Ikan bulu tu ikan sedap tu. Boleh dipais, digoreng, dimasak terjun, ditunuk, apa aja boleh jadi. Okey? Ikan bulu. Tapi nyesek dah bertelur lah. Lu ada pergi klinik yang tu teh. Bergelimpangan je ikan bulu. Tu ikan bulu bukan mutan. Tapi ada juga anak mutan tu si kuat tu. Ada juga anak mutan tu kuat. Yang kuning, sirip kuning berbelang hitam semua ikan bulu. Yang putih tu mutan, ada yang puas. Ikan tu lemak. Kalau dipais, campur garam, campur bicin, boleh ditunuk biasa. Masak terjun pun boleh. Dan yang sedap juga masak kari. Masak kari pun sedap. Pendek kata ikan yang dah sedap tu, memang macam-macam cara masak pun yang akan sedap. Teman-teman. Kita balik ke sebelah. Apa ada di sebelah? Anak lanyek. Anak manyi, ya. Anak singut, ya. Kata orang banyak khasiat benda tu. Awet mudanya juga. Keubat bisa palanya juga. Nak ya teh, ada juga ayah lanyeknya teh. Tu anak lanyek. Orang yang suka dipais tu anak lanyek tu. Anak lanyek. Saya induk nak mai anak lanyek tu. Anak lanyek tu banyak saya. Ini kini tu edarannya tahat. Mun madu ni teh. Memang sedap lah madu lanyek. Madu lanyek. Kata orang madu lanyek kata orang. Nyolah tu anaknya. Nyagi liap. Okey, teman-teman. Tu semacam lagi. Baru kali kedua mencoba buah tu. Apa nama buah tu teh? Tanduk kerbau. Buah tanduk kerbau. Mungkin salah tu waternut ataupun kesu waternut. Waternut. Tapi kau dia ni kau buang tanggal lo. Ni tak ada. Cari nama tepatnya. Tu buah tanduk kerbau. Macam tanduk kerbau buah tu sebenarnya. Apa nama sebenar? Saya padah ni. Saya padah nama tu. Mesti salah tak ada waternut pia, cashew waternut bukan juga. Lebih cashew waternut lah. Buah tanduk kerbau. Saya tanduk kerbau tapi dalam tu ada kekacang. Ada kekacang dalam tu. Sedap tu, ada kekacang dalam tu. Macam kacang. Lemak-lemak dia. Macam kita makan buah kelampai. Lemak-lemak macam ni. Itu sedap lagi lah. Direbus, campur garam sikit. Rebus campur garam sikit. Tu ada dijual di supermarket Sinjin Serike. Macam boleh molah. Tapi sebenarnya buah tu sejenis buah kekacang. Buah tanduk kerbau. Semua macam tanduk kerbau. Macam lenderu atau apa. Okey, teman-teman. Teruskan menonton. Sekarang kita nak keluarkan anak dia dulu. Itu kita rebus. Keluarkan anaknya. Kita rebus dengan air. Tengok isik dia semua. Isik dia semua. Bukan senang nak dapat ni. Panjat pokok tapang ni. Menyabung nyawa orang nak dapatkan ini. Memanjat pokok tapang. Kurang-kurang 200-300 meter tinggi dia. 100-200 meter macam tu lah. Sungguh mencabar untuk dapatkan. Yang ini pun sungguh mencabar. Di Sungai Krian.
perlu berhadapan dengan bujang senang. Buru dah bujang senang, baru dapat meraih tu. Boleh buru bujang senang. Ini pun bukan senang nak dapat ini, di pucuk kayu ini. Teman-teman. Okeylah teman-teman, teruskan menonton. Hello teman-teman. Ikan bulu tadi kita sudah gorengkan. Goreng rangup. Dia boleh dipanaskan bila-bila masak kalau tak habis. Makin dipanaskan makin rangup. Okey. Ini ikan bulu kita sudah gorengkan. Ini lasah sebelum masih digoreng. Ini dia. Saya digoreng rangup. Ini satu lagi tadi. Anak singut, anak lebah. Ini anak lebah ya. Anak lebah. Anak madu. Bukan orang yang bernama madu. Ini yang menghasilkan madu ini. Menghasilkan madu yang berkhasiat yang kita makan itu. Ini dia. Ini yang menghasilkan madu. Dia terbang, dia cari madu dari pokok-pokok hutan, bunga-bunga hutan, kemudian jadi madu yang kita minum, yang kita makan, yang kita campur di mana saja dalam masakan. Ini tentera-tentera yang mengambil madu. Ini tentera-tentera lebah ini. Tentera-tentera lebah. Oke teman-teman. Sudah ready. Ini dia. Oke. Ini sudah kita goreng. Sebahagian lagi kita masak terjun campur asam saja. Yang ini sudah mau siap, tinggal kita apa namanya? Haluskan sebelah lagi. Kita kali ya. Dia ada sama rata masak. Tutup supaya minyak tidak memercik. Ini dia sedap. Cukur rangup. Patah sudah. Dia cukur rangup. Bahaya ini. Makan dengan nasi panas. Ya teman-teman. Ada juga yang kita masak terjun nanti. Masuk dalam periuk. Oke, teman-teman. Teruskan menonton teman-teman. Halo teman-teman. Ini dia ikan bulu masak terjun. Sudah masak teman-teman. Masak asam terjun sebenarnya. Ikan bulu ini. Ini sayur sabi. Masak pusuk terjun. Cukup. Ini pun cukup. Ikan bulu masak asam terjun. Tengok timbul dia punya lemak teman-teman. InsyaAllah panjang umur. Tak ada bahan kimia campur dalam. Masak terjun saja. Ini pun sama, tak ada campur bahan kimia di dalam. Masak terjun saja. Masih segar. Nsabi tadi. Sayur nsabi. Ini menu untuk menonton YouTube dekat TV. Buah ubi kayu direbus nanti. Campur garam sikit. Lepas ini kita rebus buah ubi kayu. Sambil menonton TV, minum kopi atau teh, kita makan ubi kayu nanti. Buah ubi kayu ataupun biji ubi kayu. Cantik ubi kayu ni. Tengok. Putih melepak. Tengok ni. Ubi kayu. Tengok ni. Cantik-cantik. Kita
kita akan rebus lepas ini, teman-teman. Ini menu sudah ready. Ikan bulu masak asam terjun. Ini pun sudah ready. Dan lain-lain menu. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton video saya. Hello teman-teman. Ini lagi satu makanan kita, teman-teman. Saya nak promote makanan daripada buah durian. Ini dia. Wow, apa ini, teman-teman? Ini orang Sarawak. Khasnya kita di Sarawak nyebut tuk manis. Manis durian. Bahasa orang kampung. Kecil-kecil dulu di kampung Kabak non. Bila ada kenduri mesti ada manis. Orang ada lempah sapi kah, lempah manuk kah, lempah ikan. Dah ada isi can. Dan yang ketiga mesti ada manis. Manis kata orang. Bubur. Ini bubur durian. 3 sekawan ini ya. Okey. Durian. Itu buah labu dan cempedak. Tengok teman-teman. Tengok dalam itu. Dia ada buah durian, buah cempedak, dan labu. Inilah dia, bubur durian. 3 sekawan, buah cempedak, labu manis, dan juga durian. Kita simpan buah durian kita hari itu ya. Itu buah cempedak dengan buah labu. Labu manis. Ada sebut labu kuning. Labu manis. Sedap ini. Pumpkin. Kita campur santan. Ada gula. Manis dia. Ataupun kalau kita suka lagi, campur dengan daun pandan. Saya ada daun pandan tapi agak jauh sikit dari rumah. Okey, ini sudah kita panaskan tadi ya. Jadi kalau sudah macam ini kita panaskan selalu, dia tahan sampai habis. Ataupun kalau minat simpan dalam bekas ataupun kontena, masukkan dalam peti ais sejuk beku. Wah, jadi ais krim dia. Macam ais krim lah dari teman-teman. Ataupun buat sejuk, memang sedap rasa dia. Sejukkan, tak payah beku, sejukkan saja pun memang sudah sedap. Okey teman-teman, terima kasih diucapkan pada teman-teman. Selamat mencoba teman-teman. Okey, bye, jumpa lagi.